Saja-saja protes kita baca lah Rendra. Masa tu saya dah baca Remi Sirado. Sampai saya boleh hafal lah. Kangkung dimakan kambing, kambing dimakan harimau, harimau dimakan manusia. Kalau kau bijak, kau faham itu. Kalau kau masih tak mengerti, pergi saja ke toko India, beli kain kafan, gantung dirimu di alung-alungan biar sampai mampus. Terima kasih, Haji. Saya akan tanya soalan seterusnya, sudah tentu. Tapi sedikit sebanyak berefleksi semula apa yang telah pun disampaikan dan juga dikomunikasikan oleh Haji mengingat saya kepada kita tidak akan pernah tahu bagaimana buku sentiasa membuka satu ruang dan juga satu lagi pilihan hidup kita yang selama ini tak terlintas pun dalam senarai kita membuat micro decision dalam hidup kita. Selalunya kita akan buat benda-benda decision kecil ni, kita nak makan apa, kita nak duduk dekat mana, nak kawan dengan siapa, benda yang micro decision lah, benda yang bukan besar, bukan berkahwin dengan siapa, bukanlah nak buat apa dalam hidup, nak bekerja. Selalunya ia didasari dengan apa yang kita lihat, apa orang cakap dekat kita, apa yang masuk dekat dalam kita punya kepala. Tapi bila kita membaca buku, keputusan-keputusan kecil ini menjadi keputusan-keputusan yang banyak kali kita akan timbangi, kerana ia akan menjadikan kita berfikir dengan sangat mendalam tentang sesuatu perkara. Dan selalu saya memberi jaminan lah bahawa buku akan membuka ruang-ruang baru dan juga jalur baru yang tak akan pernah kita bayangkan di mana pun titik hidup kita sekarang. Tadi saya cuba nak memetakan garis masa itu. Haji mula membaca Bumi Manusia itu agak awal. Kemudian pergi terlibat dengan penyair muda, mengenali penyair-penyair, mengenali banyak orang yang bercakap tentang puisi. Dan selepas itu pergi pula kepada buku-buku yang bersifat Canon Ahmad, kemudian Fatimah Busu. Dalam detik itu, Haji, kalau saya fikir itu adalah quarter life lah. Quarter life ni maksudnya orang yang sampai umur dia dalam 25, dia punya krisis dia adalah aku nak jadi apa, aku nak berfungsi sebagai apa, aku nak berperanan sebagai apa, aku nak jadi macam mana watak dalam masyarakat ni, aku sebagai apa. Situ adalah quarter life punya krisis, sebelum masuk midlife punya krisis. Dalam nak menentukan keputusan-keputusan itu, buku ni lah tentulah yang memberikan input tanpa sengaja. Mungkin buku tak memberikan keputusan kata kau kena jadi wartawan, tapi bukulah yang menjadikan satu ruang untuk kita berfikir apa kerja yang aku boleh dapat duit tapi dalam masa yang sama aku boleh menulis dan menyampaikan idea. Tak mungkinlah orang yang nak menyampaikan idea itu tidak ada ideologi dan juga tidak terkesan dengan ideologi kan. Macam mana kita nak bagi idea kalau kita sendiri tidak ada idea? Macam mana kita nak berkongsi idea kalau kita sendiri tak berkongsi idea? Dan itulah hal-hal yang saya tadi masa Haji duk cerita pasal wartawan apa semua tu, saya duk masuk dalam kepala saya tu duk baca timeline balik. Sebab saya kadang-kadang timeline tu saya kena tengok visual lah, ni part ni. Tapi kalau dalam timeline tu Haji, kalau Haji boleh kongsi satu bacaan yang saya genrekan dia sebagai bacaan yang bersifat cerita, fiction, sastra. Dan sastra itu lahir daripada beberapa sub-niche. Sebagai contoh macam Haji tak mungkin Haji kurang bercerita tentang macam mana puisi-puisi Rendra, macam mana puisi-puisi Sapardi di Indonesia, dan juga puisi-puisi yang pada waktu itu mula naik, puisi-puisi yang hebat di Malaysia. Sebagai contoh Usman Awang, orang dah mula terima bahawa kata-kata yang sederhana itu indahnya sangat-sangat luar biasa. Kemudian puisi-puisi saya ingat T. Alias Taib pada waktu itu. Puisi-puisi ini, saya tahu orang akan tanya soalan, macam mana baca puisi ni? Macam mana puisi ni? Dia tak ada ideologi secara terus terang. Dalam puisi, kita tidak mencari cerita, kita tidak boleh membayang sesuatu yang sifatnya ada storytelling. Ni wataknya, ininya. Puisi hanyalah lantunan kata-kata yang indah. Tapi kenapa puisi juga memberikan kesan dalam jiwa kita Haji? Kalau mungkin Haji boleh kongsikan. 80-an ni tak banyak, saya kita tak ada media sosial, dia tak banyak lah, otak kita ni space dia banyak. Sekarang tengok TikTok satu malam dah penuh orang, RAM kita tak boleh simpan dah, macam-macam konten. Pada waktu saya tu berlaku dua gerakan serentak di Malaysia. Ada gerakan protes yang pada waktu tu mula mempertikaikan sistem keadilan ni bawah Tun Mahathir, di mana baca puisi bawah tiang lampu ni. Baca puisi bawah tiang lampu, dulu orang tak baca puisi cinta, semua puisi protes, sama ada dibaca semula daripada karya orang lain ataupun karya penyair itu sendiri.
Nasir Jani. Kemudian kalau datang dia orang baca karya Khairil Anwar, Aku Ini Binatang Jalang dari kumpulannya yang terbuang. Mereka baca sajak-sajak Rendra, Bersatulah Pelacur-Pelacur Kota Jakarta, Paman Doblang. Mereka baca sajak-sajak Rendra, Protes Blues untuk Boni, sajak-sajak Rendra, sajak-sajak Orang Lapar, Burung Kondor. Ini semua sajak-sajak yang saya dengar berhari-hari dalam keadaan duduk. Dulu kan saya dewang ni, bila dia start baca puisi tepi jalan, saya duduk dan mendengar. Walaupun saya dah kenal sikit Rendra, tapi saya tak mampu beli buku dia. Bila saya pergi ke Terengganu habis akses buku Indonesia sebab Marzuki Ali belajar di Taman Ismail Marzuki Indonesia. Sebenarnya memang jelas kalau dalam sajak-sajak Rendra ni, Bersatulah Pelacur-Pelacur Kota Jakarta is a direct word. Blues untuk Boni adalah kata-kata yang terang dan jelas. Bersatulah Pelacur-Pelacur Kota Jakarta adalah bersatulah penyair-penyair dan juga mereka yang merasa mereka ingin membela tapi berada dalam imej yang sangat hina. Bangun dan bangkit, nyatakan protes pada Soeharto. Dan saya dibesarkan lagi pula oleh lirik-lirik daripada Iwan Fals. Lirik-lirik Sarjana Menganggur. Saya juga dibesarkan oleh lirik dia Matinya Seorang Saksi, lagu-lagu Iwan Fals yang sangat berpengaruh ni. Dan sampailah sajak-sajak yang tak semua sajak ni dia merawat ideologi. Ada sajak dia merawat emosi. Jadi kalau hari berada dalam titik terendah kan, bacalah sajak Pak Samad. Masa tu antologi dia adalah Benih Semalu, cantuman daripada antologi Liar di Api. Dibacalah Benih Semalu. Kita kan berada dalam titik terendah kan. Maka Pak Samad kata setiap yang bermula dari kanan akan berakhir dari kiri. Taklah kita rasa ketinggalan sangat. Ada sajak tu dah merawat luka. Apa kau nak sedih dengan Zana? Orang yang berada daripada kanan terhebat, tapi dia yang terakhir daripada kiri. Dunia memberi keadilan kepada semua orang selagi kamu faham di mana kamu berada. Betul, saya pun baru faham. Hargailah setiap momen ombak yang melanggar kakimu. Dia bukan ombak yang sama lagi walaupun 1000 kali. Macam itulah dalam buku dia, ombak yang datang melanggar kakimu bukanlah ombak yang sama lagi walaupun dia datang 1000 kali. Ombak ni kita nampak banyak, tapi setiap satu ombak adalah sekali dia Allah ciptakan untuk melanggar kaki kita. Jadi sajak-sajak Pak Samad ni jatuh di bawah sajak merawat luka. Sajak-sajak merawat luka, sedangkan sajak-sajak daripada penyair-penyair protes dia menghidupkan jiwa yang mati. Jadi bila baca sajak-sajak Ki Alias Said, baju Aero pertama aku, saya sampai sekarang bila tengok brand Aero mesti menitik mata. Kalau saya pergi bandar menyelam kan, orang cari brand Aero, ARROW ni, Aero lama. Saya ni sebaik-baik dengan arwah. Saya ni sampai ke liang lahat menurunkan jenazah arwah Ki Alias Said ni sebab dia guru saya lah. Dia memperbaiki banyak puisi saya satu peringkat. Saya kalau pergi bandar menyelam, Aero ni RM600 kalau dapat dia punya t-shirt daripada kain rayon. Saya tak akan tengok, saya tak akan ambil sebab perkataan Aero tu sendiri menjadikan saya akan teringat kepada arwah. Sebab arwah menulis sajak baju Aero pertama tu. Dulu arwah jadi guru. Bila arwah jadi guru, setiap guru ni nak pakai cantik, dan jenama tahun-tahun 60-an ni Aero yang paling mahal. Jadi dia menulis sajak bagaimana dia berkayuh daripada kampung dia pergi ke tempat baju terpakai di Kuala Terengganu nak cari jenama Aero, sebab Aero mesti dipakai oleh guru, tapi nak beli baru tak mampu. Jadi sajak-sajak ada dua. Satu sajak kita berada dalam titik terendah kan, satu sajak merawat luka, satu sajak memberi masa depan. Jadi baca sajak-sajak Rendra ni terasa lah kita nak jadi penyair yang macam mana. Jadi membaca sajak-sajak Sapardi pula menikmati keindahan. Kalau tulis sangat keras dan sangat tegas macam Rendra, di Malaysia tak ada orang siang, hilang jawatan editor tu kalau menyiarkannya. Dan kemudian mencari diction, kena baca bahasa Indonesia. Rendra tak memerlukan surat khabar. Rendra tak memerlukan media, dia adalah institusi. Dia berdiri saja, ribu orang datang nak mendengar Rendra membaca sebab konsistensi dia dalam dia memang deklamator. Kalau dia buat pembacaan tu tak pernah lah. Kalau dia datang KL ni, orang kata zaman tu berbunuh lah kita nak dapat ruang, sebab Rendra datang KL 2 kali. Satu kali adalah di auditorium Angkasa kerana dia dianggap kiri, kerajaan tak nak bagi tempat dia untuk baca sajak di tempat-tempat baca sajak formal. Jadi dia kena baca dekat private punya dewan yang rental. Kemudian dia datang kali kedua, dia buat performance di Kelantan dalam rumah orang. Kerana itu je yang dia boleh dapat, kerana Rendra ni dianggap sebagai persona non grata lah untuk Malaysia, sebab dia sedang menjatuhkan Soeharto. Ideologi sajak dia ditakut bibangi menjatuhkan pula. Pasal masa tu gerakan untuk menentang pemimpin-pemimpin yang dikonsider sebagai gaya lama,
kelompok koruptor sangat kuat. Jadi bila baca Sapardi Djoko Damono ni, kerana kita kena belajar diction dalam puisi. Kan, tuan tunggu sebentar, aku sedang datang. Ayat pendek tu je. Kan, dah jono fikir dah pula. Lepas tu batu yang melintas dalam bulu tekukur menjatuhkan beberapa helai buru, tapi nescaya ia akan tumbuh lagi. Tu masa baca dalam sajak Perahu Kertas Sihir Hujan. Itu sajak lama dia, sebelum datang hujan bulan Juni lah, bila generasi Indonesia yang 2000-an mereka baca antologi Hujan Bulan Juni, di mana Pak Sapardi dah menjadi romantis pada usia meningkat dia. Soeharto dah jatuh, tak perlu lagi keperkasaan dunia sastra Indonesia sebab Soeharto dah jatuh. Jadi dalam mengisi zaman pasca Soeharto, datangnya Bambang apa semua ni menjadikan Pak Sapardi boleh menulis sajak-sajak yang mengisi keinginan remaja lah. Itu yang jadi Hujan Bulan Juni tu, yang sangat popular lah. Tapi saya tak begitu dengan Hujan Bulan Juni lah. Saya masih menganggap Sihir Hujan, Perahu Kertas sebagai sajak-sajak dia yang sangat hebat dari segi diction. Jadi itu menjadikan proses kita membaca. Satu, nak kena kaya bahasa pula, sebab kita nak jadi penulis. Membaca ni tuan-tuan, waktu tu lah adalah kerana kita ingin jadi penulis. Dia dah sampai tadi kan, membaca dia mengisi jiwa yang kosong. So kena lagi banyak membaca, sebab dah buat decision nak jadi penulis. Saya buat decision jadi penulis ni kat mana? Jalan belakang Jalan Masjid India. Tahun 1987. Dulu Jalan Masjid India ni tak boleh lintas, tak ada jantas. Dia ada satu pipe panjang kan. Kerajaan bubuh pagar yang duri tajam, tak bagi orang melintas. Jadi malam jalan tu sunyi. Jadi malam-malam kami akan jalan kaki, duduk lah tengah-tengah tu. Bawah ni arus Sungai Kelang. Tapi Sungai Kelang jatuh pun tak mati macam Madu 3 Sungai Pagar Betis ya. Saya duduk dengan kawan saya, dengan Mat ni. Nama dia Mat, kami panggil dia Mat Ponen. Dia kerja dekat Joti Restoran. Saya sebut Joti Restoran dalam buku ni. Sampai kat situ lah. Saya nak tinggalkan kehidupan hipis saya ni, kerana saya menyampah dengan terang. Saya tak boleh tahan dengan ragu kawan-kawan saya jadi penyamun apa semua dalam Kuala Lumpur. Saya ada satu malam Mat ni tanya, "Hang nak jadi apa?" Sebab saya dah bertukar kerja dah banyak sampai jadi pemalas, tak mau kerja. Dia ni orang Kedah, dia bersimpati. Rosak budak ni, dia Jotis Restoran basuh pinggan. Tapi masa tu kita sebut nama glamour steward. Perkataan cuci pinggan dah tak ada, cuci rekod dah berjaya dilupuskan. Di mana orang yang bekerja di restoran-restoran yang baik ni dia sebut kerja steward dah, ataupun kitchen helper. Glamour. Jadi dia ranking dia dah tinggi sebab dia kerja dekat Jotis Restoran tu, adalah restoran India, makanan mewah di Jalan Masjid India. Dah tutup dah Jotis. Saya berkata aku nak jadi penulis lah. Masa tu umur apa Haji? Genap 20. Sebelum masuk USM? Sebelum masuk USM 87. Dah firm lah nak jadi penulis. Maka saya mula membeli buku-buku M.H. Ainun Najib. M.H. Ainun Najib ni Lautan Jilbab saya tak faham. Saya tak sampai sastra sufi lagi waktu tu. M.H. Ainun Najib ni adalah bapa kepada Leto, penyanyi kumpulan Neo, penyanyi kumpulan Leto tu. Sebab tu Leto lirik dia sangat indah. Saudara dengar lagu-lagu Leto, lirik dia sangat indah. Sebab Neo menulis daripada pengaruh bapa dia, penyair sufi yang sangat terkenal, M.H. Ainun Najib. Saya baca lah, tak faham pun tak apalah, janji dapat kata-kata yang indah. Jadi sebab mereka ni adalah raja-raja diksi. Raja diksi yang kita tak boleh tolak dari adalah puisi-puisi moden ni adalah Sultan Kazum Pacheri. Kita tak boleh tolak raja diksi. Kata-kata indah ni datang daripada Sapardi Djoko Damono. Kita tak boleh tolak kata-kata indah ni datang daripada penyair Abdul Hadi Sapardi Djoko Damono, juga daripada Abdul Hadi Wiji Mutari, Sapardi Djoko Damono, juga M.H. Ainun Najib. Sajak-sajak protes kita baca lah Rendra. Masa tu saya dah baca Remi Silado. Sampai saya boleh hafal lah. Kangkung dimakan kambing, kambing dimakan harimau, harimau dimakan manusia. Kalau kau bijak kau faham itu. Kalau kau masih tak mengerti, pergi saja ke toko India, beli kain kafan, gantung dirimu di alung-alungan biar sampai mampus. Kasar saja Remi Silado. Sebab Remi Silado ni dia di pertengahan Jalan Rendra. Jadi saja protes kita tak ada masalah ni. Kangkung dimakan harimau, harimau dimakan kangkung dimakan kambing, kambing dimakan harimau, harimau dimakan manusia. Kalau kau tak faham itu, pergi ke toko India, beli kain kafan, gantung dirimu di alung-alungan biar sampai mampus. Ini esok pun boleh tulis sajak macam ni. Tetapi nak dapat diction yang indah, kena pergi kepada sajak-sajak yang sakit kepala membacanya. Hinggalah 1988 saya ditakdirkan bertemu Zain Kasturi. Zain dah dianggap penulis muda. USM? No, di Central Market. Jumpa Zain, jumpa Lolo. Zain yang dah stable. Zain 88-89 nama dia dah diperkatakan dah.
1990 dia dah menang dah harga puisi melalui EU dah. Daripada dia ni kita barulah saya berjumpa dengan penyair yang mencari diction tapi telah menjadi pakar lah. Dia belum raja, sekarang dia raja diction lah. Dipanggil Raja Prosa Malaysia kan. Saya belajar dengan dia. Datang pula Lolo yang mencari lirik dalam bentuk pop. Jadi hari 3 orang buat saya tulis dalam ni. Hari-hari ni kami berbual. Jadi saya dapatlah berada di ambang Kunarpa yang sangat rumit untuk kan, malam anjing merorong bangkai daripada Zain Kasturi. Yang sakit kepala kita nak faham. Kan? Dia kata apa, dan berjalanlah lelaki pada satu malam di Kuala Lumpur dan mereka lebih mengenali orang lain dari diri mereka sendiri. Sampai sekarang sajak tu saya rasa macam sindir saya lah. Sajak Zain ni, dan saya baca juga waktu tu si Arwah Lolok belum lagi establish. Dia pun masih tercari-cari bentuk kerana dia datang daripada latar belakang pembacaan bahasa Inggeris di Singapura. Lolok ni sedang mencari identiti bahasa Melayu. Sebab tu lirik-lirik Lolok ni dia balik kepada kosakata Melayu yang sangat tulen. Sebab dia anggap yang bercakap di pasar ni raw. Bahasa Melayu yang ada ni raw. Dia nak cari kata-kata Melayu tulen tu. Waktu tu kami kata tiada penulis yang tidak berkamus. Waktu tu semua bawa kamus. Lepas tak terkejut kalau tuan-tuan tengok apa ni Norman K. Aryu ada kamus, Malik yang menulis lirik untuk generasi rap dan hip hop ni pakai kamus. Sebab kamus membuka minda kata. Zain kata kena buka kamus, jumpa satu perkataan, lepas tu nak lihat perkataan lain yang mewakili perkataan yang sama ataupun hampir sama tapi lebih indah. Semua orang ada kamus, tapi saya tak ada duit beli kamus. Kamus Zain tu lasam lah. Edisi Dewan Bahasa yang cetakan pertama, ingat 500,000 kot perkataan Malaysia. Sekarang dah 1.9 juta dah kamus dah. Cetakan yang keberapa sekarang. Jadi proses membaca kamus, bertukar-tukar pandangan dengan kawan tu, dan sampai saya pergi Terengganu. Jadi fasa-fasa membaca. Fasa berada di hipis menyesal. Kerana ini bukan hidup yang saya nak. Fasa datang ke Central Market, masuk Pra University. Barulah saya tahu kecerdikan manusia ni sangat luar biasa. Sebab kita jumpa dengan pelukis, kita jumpa dengan orang yang menjadi penyair, dia buka fasa. Kemudian fasa ke Terengganu, dipanggil sebagai Murah Ilmu, di mana buku penuh. Dan saya ada masa sampai 7-8 jam sehari. Saya baca novel, saya baca kumpulan cerpen Iwan Simatupang. Satu hari dia habis, tegak lurus dengan langit. Sampai boleh hafal lah. Orang hafal puisi, saya hafal cerpen pada waktu tu. Boleh cerita ke orang cerpen dengan menyebut, kerana aku bosan berjalan-jalan di pinggir kota, aku pun menaiki tangga bilik rumahku. Aku tarik kotak dan aku letakkan di tengah ruang tamu. Aku ambil sepatang tali dan letakkan di kipas. Aku ganting diriku sampai mati. Sampai boleh hafal. Punya dah banyak masa membaca. Sampai boleh hafal lah Iwan Simatupang. Saya baca banyak berkali-kali. Lepas tu masuk fasa membaca. Saya balik ke Kuala Lumpur jadi kru filem, kenal Nasir Jani. Daripada tadi follow Nasir Jani, sekarang dah jadi kawan Nasir Jani. Dia lah kata, nah, kalau kau nak berjaya, basic kau kena ada masuk universiti. Walaupun kau cerdik, kau ada bakat alam, tapi dipanggil sebagai generik ilmu lah. Untuk faham tentang bagaimana bakat kita ni signifikan dengan ilmu, kau kena masuk universiti. Dan saya aturlah balik hidup saya untuk masuk ke universiti. Bila keluar ke universiti tu, cuci tangan dan mula hidup baru.